Ramai rasa duit mereka selamat bila disimpan di dalam akaun bank. Tetapi persoalannya, betulkah duit ini masih ada nilai yang sebenar? Setiap tahun nilai duit semakin menyusut. Harga barang semakin meningkat. Kos hidup semakin meningkat. Tetapi nilai 100 tetap sama kepada sekeping kertas. Yang berubah hanyalah kuasa beli kita. Inilah realiti inflasi yang diam-diam curi nilai kekayaan kita. Sebab itu, orang bijak menukar simpanan mereka kepada emas. Emas bukan sekadar logam yang berkilau. Ia adalah penyimpan nilai sejak beribu tahun dahulu. Nilainya kekal walaupun duit jatuh dan ekonomi bergoyang. Kata mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee, jika kita simpan duit, nilainya semakin susut. Tetapi bila tukar kepada emas, nilainya semakin kukuh. Emas mengajar kita satu perkara yang penting. Duit bukan ukuran kekayaan, tetapi nilai yang kita simpan di sebaliknya. Simpan emas untuk kita kekalkan nilai rezeki yang kita usahakan. Biar sedikit hari ini, asalkan bernilai untuk masa hadapan. Mulakan nak tabungan, hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.